Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi kita di channel Aku Boleh Buat guys. Okey guys, hari ni saya nak review. Saya ada buat apa? Saya tukar alam Saya tukar modul alam kepada 13 pin. Okey, jadi untuk video-video yang sebelum ni saya buat, saya guna ni lah. Ni dia punya center lock dia. Okey, center lock ni cumanya dia boleh guna kunci sahajalah, tapi semua pintu hidup lah. Okey, kemudian nak sambung remote. Ini yang 12 pin. Okey, jadi ramai juga yang tanya, kalau guna boleh tak guna modul ni. Hanya nak guna modul remote je, alam je. Boleh. Tapi yang jenis 13 pin punya. Yang ni yang 12 pin. Satu lagi dia ada yang 10 pin. Okey, saya tunjuk yang saya punya saya dah siapkan. Jadi kita tak pakai ni. Ini yang lamanya saya cabut. Okey, jadi wire-wire dia semua saya sambung terus kepada modul alam ni. Alright guys, jom tengok. Okey guys, ini yang saya dah buat. Okey, saya wiring balik lah. Tapi wire asal yang mana ni? Yang center lock ni. Okey, yang center lock ni saya tak cabut. Okey, saya cabut dia punya modul ni, dan juga wire-wire tu saya semua sambung kepada alam 13 pin ni. Kita kena pastilah wire mana yang kita perlu sambung dan wire mana yang kita perlu tinggalkan kan. Okey, ni pin 13 pin saya pakai jenis Mohawk dan dia punya wiring pun saya kemaskan betul-betul. Okey, saya balut buat macam standard kilang punya. Dan benda ni tak ada masalah. Memang boleh pakai lah, saya pakai banyak kali dah. Dah lama saya pakai, okey, tak ada masalah Jadi kalau katalah modul ni rosak, korang tak perlu nak buat wiring baru. Cabut je dia punya modul ni, ganti yang modul baru, sambung je kat sini. Tapi dengan syarat yang jenis 13 pin. Okey guys, saya rasa setakat tu dulu video untuk kali ni. Semoga memberi manfaat kepada mereka yang ingin ber-DIY. Jumpa lagi jika berkesempatan. Bye-bye.